Dengan kelajuan operasi ETS 140 km sejam, perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur Central hanya mengambil masa 4,5 jam, menjadikan keseluruhan masa perjalanan dari Johor Bahru ke Padang Besar, Perlis, kira-kira 10 jam. Pembangunan ini dijangka memberikan impak besar kepada rakyat melalui pertama, peluang pekerjaan tidak langsung dalam sektor perniagaan, logistik, makanan, pengangkutan sampingan di kawasan sekitar stesen. Kedua, meningkatkan daya tarikan Johor Bahru sebagai hub logistik, industri dan perkhidmatan, terutama dengan kesaling hubungan dengan Singapura, dan menyumbang kepada peningkatan nilai hartanah di kawasan sekitar stesen seperti Segamat, Keluang, Layang-Layang dan Kempas. Dan ketiga, melalui perjalanan yang lebih singkat dan fasiliti stesen baru yang memberikan keselesaan kepada penumpang dapat meningkatkan mobiliti rakyat. Perkhidmatan train lebih kerap, moden dan selesa, memberi alternatif kepada pengguna yang selama ini bergantung kepada kenderaan persendirian. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat. Semoga projek ini berjalan lancar dan menjadi pemangkin kepada era baru pembangunan industri pengangkutan rel negara.